Pentasnya adalah minda kau. Lampunya suram menerangi sebuah bilik yang kau kenali. Di satu sudut ada sebuah cermin. Kau pandang, tapi pantulannya bukan lagi dirimu. Pantulan itu adalah susuk tubuh yang dibentuk oleh kata-kata orang lain. Rapuh, keliru. Jiwa yang dipahat oleh pujian yang sebenarnya adalah pahat beracun. Kau pernah dengar ayat-ayat ini. Kata-kata yang dibalut madu, tapi terasnya racun. Ia berbisik di telingamu, menyamar sebagai kasih sayang, sebagai keprihatinan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian. Ujian psikologi yang direka bukan untuk menguji kekuatanmu, tetapi untuk mencari retak dalam perisai jiwamu. Hari ini, kita akan menyalakan api di dalam kegelapan ini. Kita akan dedahkan 5 frasa manas yang merupakan senjata senyap untuk melemahkan kamu. Frasa pertama, awak terlalu baik untuk dunia ini. Bunyinya seperti pujian, kan? Penghargaan terhadap kebaikanmu. Tapi, dengar sekali lagi. Dengar apa yang tidak diperkatakan. Frasa ini menanam benih keraguan. Ia memberitahu kau bahawa kau naif, lemah, tidak bersedia untuk menghadapi kekejaman realiti. Kau perlukan pelindung, dan siapakah pelindung itu? Sudah tentu, orang yang mengucapkan frasa itu, mereka mencipta masalah, dunia yang kejam, dan menawarkan diri mereka sebagai satu-satunya penyelesaian. Ia adalah cara untuk membuat kau bergantung, untuk mematahkan sayapmu. Sebelum kau sedar, kau boleh terbang. Frasa kedua, saya cuma nak yang terbaik untuk awak. Ini adalah perisai agung para manipulator. Ayat yang membenarkan setiap kawalan, setiap pencerobohan terhadap sempadan peribadimu. Setiap kali kau mempersoalkan tindakan mereka, mereka akan menggunakan frasa ini. Saya larang awak jumpa kawan-kawan awak sebab saya nak yang terbaik untuk awak. Mereka pengaruh buruk. Saya periksa telefon awak sebab saya cuma nak pastikan awak selamat. Niat baik mereka menjadi lesen untuk mengawal setiap nafasmu. Kebenarannya, yang terbaik menurut mereka selalunya adalah yang terbaik untuk agenda mereka. Ia adalah tentang kuasa, bukan keprihatinan. Frasa ketiga, kenapa awak sensitif sangat ni? Gaslighting dalam bentuknya yang paling klasik. Frasa ini bukan soalan. Ia adalah satu tuduhan. Satu cara untuk memberitahu kamu bahawa emosi kamu tidak sah. Kau terluka dengan kata-kata mereka, kau menyatakannya, dan tiba-tiba fokusnya bukan lagi pada kesalahan mereka. Fokusnya adalah pada kesalahan reaksi kau. Kau mula mempersoalkan dirimu sendiri. Mungkin aku memang terlalu dramatik. Mungkin aku yang salah. Dan begitulah, mereka berjaya melarikan diri dari accountability. Ia adalah taktik untuk memadamkan suaramu. Jika emosimu tidak sah, maka aduanmu juga tidak sah. Kau dibungkam tanpa seutas tali pun. Mari kita lihat sebuah kisah. Elara. Jiwanya seperti taman rahsia, penuh dengan bunga-bunga keyakinan diri yang dijaga rapi. Kemudian datang Silas. Kata-katanya manis seperti madu. Dia melihat taman Elara dan berjanji untuk menjadikannya lebih indah. Tapi, dia membawa benih yang berbeza. Awak terlalu baik, Elara, bisiknya sambil menanam benih itu di tengah-tengah tamannya. Dunia di luar akan mematahkanmu. Tiba-tiba, dinding kaca konservatori itu kelihatan lebih seperti penjara. Dia mula mengawal, saya cuma nak yang terbaik untuk awak, katanya sambil memangkas bunga-bunga yang paling mekar. Mengatakan, ia terlalu menonjol. Taman itu mula kelihatan suram. Apabila Elara menangis, melihat tamannya musnah, Silas akan memegang bahunya. Kenapa awak sensitif sangat ni? Ini cuma bunga. Emosinya dinafikan. Kesedihannya dianggap remeh. Kini, kita kembali kepada 2 frasa terakhir. Senjata-senjata yang lebih berat dalam arsenal sang manipulator. Frasa keempat, saya takkan mampu hidup tanpa awak. Ini bukan pengakuan cinta. Ini adalah pemerasan emosi. Ayat ini meletakkan tanggungjawab kebahagiaan, malah kewujudan mereka di atas bahu kau. Setiap kali kau cuba untuk mendapatkan ruang untuk pergi, kau akan dihentikan oleh imej mereka yang menderita. Kau menjadi warden penjara untuk diri sendiri, dikunci oleh rasa bersalah. Mereka menjadikan kebebasanmu kelihatan seperti satu tindakan kejam, dan kau yang berjiwa baik akan terperangkap.
takut dicop sebagai orang jahat. Dan frasa terakhir, yang paling terang-terangan namun paling berkesan. Frasa kelima. Kalau awak betul-betul sayangkan saya, awak akan... Ini adalah kata dua. Ujian kesetiaan yang mutlak. Cinta dijadikan bersyarat. Kasih sayangmu kini perlu dibuktikan, bukan lagi dirasai. Awak akan tinggalkan impian awak. Awak akan berikan semua wang simpanan awak. Awak akan maafkan apa sahaja yang saya lakukan. Sempadanmu diuji, nilai-nilaimu dicabar. Setiap kali kau mengalah, mereka akan menuntut lebih banyak. Ia adalah cerun licin yang menuju ke arah kehilangan diri sepenuhnya. Cinta sejati tidak meminta bukti. Ia tidak menuntut pengorbanan identiti. Sesiapa yang menggunakan frasa ini tidak menawarkan cinta. Mereka menawarkan satu transaksi. Kembali ke Taman Elara. Ia kini layu. Duri-duri dari benih silas telah menjerut setiap bunga. Konservatori itu gelap. Harapan hampir padam. Satu malam, dalam keputusasaan, Elara terjumpa sebuah buku lama tentang botani. Di dalamnya tertulis tentang tumbuhan parasitik. Tumbuhan yang hidup dengan memakan perumahnya. Dia membaca deskripsinya. Ia memanipulasi perumah untuk menyalurkan semua nutrien kepadanya, sambil meyakinkan perumah bahawa ia adalah sebahagian daripada dirinya. Jantungnya berhenti seketika. Itu adalah saat kebenaran. Pahat beracun, tali boneka, emosi yang tidak sah, rasa bersalah, ujian cinta. Semuanya adalah strategi parasit itu. Dengan tangan yang menggeletar, Elara mengambil gunting pangkas, bukan untuk memotong bunganya, tetapi untuk memotong akar umbi parasit itu. Buat pertama kali, dia tidak peduli jika silas fikir dia sensitif. Ini adalah kebenarannya. Kata-kata ini adalah ujian, tapi ia bukan ujian untuk mengukur nilaimu. Ia adalah ujian untuk mengesan kehadiran manipulator. Apabila kau mendengarnya, jangan pandang ke dalam dirimu dan bertanya, adakah aku terlalu sensitif? Pandanglah keluar dan bertanya, mengapa orang ini mahu aku rasa begitu? Reaksi emosi kau bukanlah kelemahan. Ia adalah kompas. Ia adalah sistem penggera jiwa engkau yang memberitahu bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Percayalah padanya. Kau tidak terlalu baik. Kau mempunyai empati. Kau tidak terlalu sensitif. Kau mempunyai emosi. Kau tidak bertanggungjawab ke atas kebahagiaan orang lain. Dan cintamu tidak perlu dibuktikan dengan mengorbankan dirimu. Kenali ujian ini. Bukan untuk melawannya dengan api, tetapi untuk berjalan, pergi dengan tenang, memelihara taman jiwa kau untuk mereka yang datang untuk menikmati bunganya, bukan untuk memusnahkannya.